Penyiasat berdepan dengan pelbagai jenis kes sepanjang kerjaya mereka dan mereka dilatih untuk menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Tetapi ada kes-kes tertentu yang berubah secara aneh yang tidak dijangka oleh sesiapa dan akibatnya kes-kes itu masih belum dapat diselesaikan sehingga hari ini kerana banyak jawapan yang diperlukan untuk menutup kes tersebut tidak pernah ditemui. Nombor 10. Pada Julai 2013, Alison Benitez yang berumur 19 tahun tinggal di bandar Perpignan bersama ibu bapanya, Mary Jose Benitez dan Francisco Benitez. Dia telah memulakan kerjayanya sebagai Ratu Cantik dan akan mengambil bahagian dalam pertandingan Ratu Cantik Miss Roussillon yang dijadualkan pada 11 Ogos tahun itu. Pada masa itu, perkahwinan ibu bapanya sedang bermasalah dan mereka sedang dalam proses berpisah. Francisco telah beberapa kali tidak setia kepada Mary sebelum ini dan dia sudah cukup dengan segala rahsia yang disembunyikan oleh Francisco daripadanya. Menurut Francisco, Alison dan Mary tiba-tiba mula mengemas beg mereka pada 14 Julai. Selepas itu, mereka keluar dari rumah keluarga menyatakan bahawa mereka merancang untuk pergi ke Toulouse. Tetapi penyiasat sangat meragui perkara ini kerana kedua-dua wanita itu tidak pernah dilihat sejak hari tersebut. Akaun bank mereka tidak pernah digunakan dan kedua-dua telefon bimbit mereka telah dimatikan. Dia menyatakan bahawa dia dan Mary telah bertengkar pada hari itu dan dia percaya ia menyumbang kepada pemergian mereka secara tiba-tiba. Tetapi telah diperhatikan bahawa Francisco bukanlah orang yang melaporkan mereka sebagai hilang. Apabila seorang rakan keluarga mula bimbang kerana ibu dan anak perempuan itu tidak dapat dihubungi, dia menghubungi polis dan membuat laporan orang hilang. Dan Francisco kemudian ini juga secara tiba-tiba melaporkan mereka hilang beberapa hari kemudian. Semasa siasatan yang dijalankan, terbongkar bahawa salah seorang bekas kekasih Francisco, Simon Oliveira Alves, juga telah hilang dalam keadaan mencurigakan pada November 2004. Dan walaupun perkara itu disiasat, dia tidak pernah didakwa atas sebarang kesalahan dalam kes tersebut. Apabila penyiasat mengetahui Francisco telah menjalani kehidupan berganda selama bertahun-tahun, dia menjadi suspek utama mereka. Mereka mengetahui bahawa dia pernah menyerangnya dengan begitu teruk sehingga dia terpaksa dimasukkan ke hospital dan sifat sebenar serta keganasannya telah terbongkar. Mereka juga mengetahui bahawa Alison adalah orang yang menemui hubungan sulitnya dengan seorang wanita bernama Dolores selepas dia menemui mesej teks di telefonnya. Dia menamatkan hubungan itu, tetapi tidak lama kemudian memulakan satu lagi hubungan sulit dengan seorang kaki tangan kedutaan Perancis. Francisco mengekalkan pendiriannya bahawa dia tidak bersalah dan malah sanggup merakam video dirinya menafikan sebarang penglibatan. Dan dia kehilangan nyawanya tidak lama selepas itu. Bermakna segala pengetahuan tentang nasib dua wanita tersebut turut dibawa bersamanya. Apabila rumah keluarga itu digeledah, bahan biologi milik Alison ditemui di dalam peti sejuk dan mesin pengering yang telah dibersihkan oleh Francisco menggunakan tablet peluntur. Mahkamah memutuskan bahawa Francisco memang telah menamatkan nyawa isteri dan anak perempuannya yang kedua-duanya tidak pernah ditemui. Nombor 9. Ia sentiasa tragis apabila terbukti bahawa orang yang salah telah disabitkan dengan jenayah, terutamanya apabila mereka telah menghabiskan bertahun-tahun di penjara untuk sesuatu yang mereka tidak terlibat langsung. Inilah yang berlaku dalam kes Jessie Macpherson, berumur 33 tahun yang bekerja sebagai pembantu untuk keluarga Fleming di Glasgow, Scotland pada Julai 1862. Rumah itu terletak di 17 Sandford Place dan ia akan menjadi lokasi jenayah yang membawa kepada salah satu kes salah laksana keadilan terbesar yang pernah direkodkan di bandar itu. Pada 4 Julai tahun itu, Jessie ditemui telah meninggal dunia di dalam biliknya yang berkunci di rumah tersebut dan didapati dia telah diserang dengan sebilah pisau pemotong daging daripada besi. Beberapa pakaian Jessie dan beberapa peralatan perak dari rumah itu telah dicuri dan keadaan di tempat kejadian digambarkan sebagai huru-hara. Secara pelik, lantai dapur dan bilik tidur telah dicuci. Begitu juga dengan muka, leher dan dada Jessie. Telah dinyatakan bahawa rumah itu milik John Fleming dan bapanya, James, yang bekerja untuk John sebagai kerani akaun, telah tinggal bersama keluarga itu pada masa kejadian. James menjadi suspek utama kerana dia satu-satunya ahli keluarga yang berada di rumah pada masa serangan itu berlaku. Dia mendakwa tidak mendengar apa-apa semasa serangan itu berlaku dan tidak tahu bahawa Jessie telah meninggal dunia sehingga dia dimaklumkan.
Terdapat spekulasi bahawa James telah cuba mendekatinya kerana dia pernah melakukan perkara yang sama terhadap pembantu rumah lain sebelum ini. Tetapi polis percaya dia telah menolaknya, yang menyebabkan James naik berang. Seorang pemilik kedai pajak gadai telah menghubungi polis untuk melaporkan bahawa barang perak yang hilang itu telah dijual kepadanya oleh seorang wanita bernama Mary McDonald, yang sebenarnya adalah nama samaran yang digunakan oleh bekas pembantu rumah yang pernah bekerja di rumah itu, Jesse McLaughlin, dan dia juga merupakan sahabat baik mangsa. Dia segera ditangkap apabila rumahnya digeledah dan polis menemui beberapa helai pakaian yang mengandungi bahan biologi. James Fleming bersetuju untuk memberi keterangan terhadapnya dan malangnya, dia berbohong tentang berada di rumah itu pada hari kejadian. Satu fakta yang kemudiannya dibuktikan semasa perbicaraannya. Jejak kaki McLaughlin dipadankan dengan yang ditemui di tempat kejadian dan hakim dalam kes itu kemudian melakukan sesuatu yang sukar dijelaskan. Dia menegur McLaughlin selama tidak kurang daripada 4 jam yang dipercayai ramai orang mempengaruhi keputusan juri. Mereka hanya mengambil masa 15 minit untuk mencapai keputusan bersalah dan dia dijatuhkan hukuman mati walaupun dia mendakwa bahawa James adalah pelaku sebenar. Mahkamah percaya keadilan telah ditegakkan, tetapi orang ramai berpendapat sebaliknya. Mereka sangat percaya bahawa James adalah penyerang sebenar dan hasil daripada bantahan mereka, hukuman McLaughlin telah dikurangkan kepada penjara seumur hidup. Dia menghabiskan 15 tahun di penjara sebelum dibebaskan, selepas itu dia berpindah ke Amerika. Pada Mei 1892, seorang wanita bernama Isabel McLennan membuat pengakuan ketika nazak di mana dia menyatakan bahawa dia telah menamatkan nyawa Jesse dan bahawa McLaughlin telah dipenjarakan secara salah. Tetapi apapun keadaannya, hampir pasti bahawa McLaughlin memang tidak bersalah dan penyerang Jesse tidak pernah dikenal pasti. Nombor 8. Selama hampir 7 abad, dipercayai bahawa Congrande della Scala, seorang panglima perang Itali, kehilangan nyawanya apabila dia secara tidak sengaja meminum air tercemar dari sebuah mata air. Tetapi kini telah didedahkan bahawa sebenarnya dia adalah mangsa perbuatan khianat. Pada tahun 1329, beliau adalah pemerintah tunggal Verona dan telah merancang beberapa kempen ketenteraan yang membawa kepada penaklukan Padua, Vicenza dan Treviso. Pada bulan Julai tahun itu, beliau telah pergi ke Treviso untuk meraihkan kemenangannya menawan bandar tersebut apabila beliau tiba-tiba jatuh sakit dengan teruk. Hanya 44 hari selepas beliau tiba di bandar itu, beliau telah meninggal dunia pada usia 38 tahun dan dipercayai bahawa kesilapannya meminum air dari sebuah mata air semasa dalam perjalanan ke sana akhirnya telah menentukan nasibnya. Tetapi tidak semua orang begitu pasti. Ramai orang merasakan bahawa penyakitnya membawa maut terlalu cepat dan ada sesuatu yang lain sedang berlaku yang tidak diketahui oleh sesiapa. Ada spekulasi bahawa seseorang ingin menamatkan hidupnya dan bahawa mereka telah menyebabkan beliau jatuh sakit sehingga kehilangan nyawanya. Ahli sejarah abad keempat, Galeazzo Gattari, menulis bahawa beliau percaya De della Scala telah diracun, tetapi tiada cara untuk membuktikan teori ini. Pada abad ke-15, Sarjana Torello Serena mendakwa sebiji buah beracun telah digunakan untuk meracun pemerintah yang telah meninggal itu. Tetapi ada juga yang mempunyai teori berbeza. Giovanni Villani mendakwa selepas kemenangannya ke atas Treviso, De della Scala telah makan terlalu banyak semasa meraihkan sehingga menyebabkan beliau jatuh sakit dengan teruk. Walaupun teori itu telah ditolak, bersama kepercayaan bahawa penyakitnya disebabkan oleh air yang tercemar. Tapak pengebumiannya telah digali pada tahun 1923 dan ahli arkeologi mendapati bahawa mayat De della Scala telah diawet dengan sangat baik disebabkan keadaan kering di dalam makam tersebut. Bertahun-tahun kemudian, telah diputuskan bahawa mayat tersebut perlu dikaji untuk menamatkan misteri punca kematiannya. Seorang pakar patologi forensik bernama Gino Fornaciari telah diminta untuk menggunakan teknologi moden bagi menentukan punca sebenar kematian pemerintah tersebut. Sampel tisu telah diambil dan akhirnya beberapa petunjuk ditemui untuk menjelaskan apa yang telah berlaku kepadanya. Sampel tersebut mengandungi kesan tumbuhan digitalis yang lebih dikenali sebagai foxglove. Kesan ini ditemui dalam sampel dari beberapa bahagian tubuhnya dan hakikat bahawa ia masih terdapat dalam mayatnya menunjukkan dia telah menelan dos besar tumbuhan itu yang pasti telah mengakhiri hidupnya. Teori yang paling diterima ialah dia telah diracun oleh ahli-ahli Republik Venice atau Kadipaten Milan, tetapi memandangkan berabad-abad telah berlalu, kita mungkin tidak akan pernah mengetahui siapa yang telah menamatkan hayat De della Scala atau motif mereka berbuat demikian.
Nombor 7. Pada tahun 1977, Jenny Chang yang berumur 19 tahun merupakan seorang pelajar di Universiti Negeri San Francisco dan menurut semua orang, dia adalah seorang wanita yang sangat bijak serta bekerja keras untuk mendapatkan keputusan cemerlang. Pada 11 September tahun itu, Jenny telah menghabiskan masa di bilik asramanya. Tetapi sekitar jam 6 petang, dia keluar dan berjalan ke perpustakaan universiti. Dia telah menempah sesi belajar di sebuah bilik tempahan di tingkat bawah tanah perpustakaan dan mempunyai 5 jam untuk belajar kerana perpustakaan dibuka sehingga jam 11 malam. Keesokan paginya, rakan sebiliknya menyedari bahawa Jenny tidak pernah pulang ke asrama dan dia melaporkan Jenny sebagai orang hilang. Pencarian di perpustakaan telah dijalankan dan tidak mengambil masa lama untuk Jenny ditemui, tetapi dalam keadaan yang paling buruk. Dia ditemui telah meninggal dunia dan tanpa pakaian di bilik bacaan fakulti di tingkat 4 perpustakaan itu. Pakaian dan kertas-kertasnya telah diletakkan dengan kemas berhampiran tubuhnya dan didapati dia telah diserang dengan senjata tajam. Bilik itu berada dalam keadaan berselirak dengan beberapa perabot yang telah dipecahkan bertaburan di atas lantai. Ini memberi petunjuk kepada penyiasat bahawa Jenny telah melawan dengan berani semasa serangan yang meragut nyawanya. Bilik bacaan tersebut telah dikunci pada pukul 5 petang pada hari kejadian. Jadi, Jenny perlu meminta seseorang untuk membukakan pintu menggunakan kad berkod atau kunci. Penyiasat dimaklumkan bahawa 200 orang mempunyai kunci ke bilik itu dan 1,200 lagi mempunyai kad yang diperlukan. Suspek utama dalam kesnya ialah Floyd McCoy, seorang pengawal keselamatan yang bekerja di universiti pada masa itu. Pada malam serangan terhadap Jenny, dia tiba-tiba meninggalkan shiftnya tanpa memaklumkan sesiapa yang menimbulkan banyak kecurigaan. Dan apabila disoal, dia menyatakan bahawa dia mula berasa tidak sihat, jadi dia terus pulang ke rumah. Dia dipecat dari jawatan itu seminggu kemudian dan akan ditangkap sebulan selepas itu apabila dia dituduh menyerang seorang wanita lain dengan senjata tersebut. Dia didakwa atas kesalahan menyerang, kurungan salah dan menyerang dengan senjata berbahaya. Ia didedahkan semasa prosiding mahkamah bahawa dia telah memperdaya wanita itu supaya pergi ke tingkat yang sama di mana Jenny ditemui dan menggunakan kad akses pengawal miliknya untuk melakukan serangan tersebut. Ini hanya menguatkan pendirian polis bahawa dia telah menamatkan nyawa Jenny, tetapi bukti yang mencukupi untuk membuktikan teori itu tidak pernah ditemui. Apabila tiada lagi petunjuk ditemui, kes itu menjadi kes sejuk dan beberapa teori telah dikemukakan. Tetapi buat masa ini, masih tidak diketahui siapa yang menamatkan nyawa Jenny pada malam itu. Dan hanya masa akan menentukan sama ada individu yang bertanggungjawab atas pemergiannya akan dikenal pasti dan didakwa. Nombor 6. Pada usia 25 tahun, Jennifer Beard yang berasal dari Wales di UK telah berpindah ke Tasmania di Australia untuk meneruskan kerjaya mengajarnya. Tahun itu adalah 1970 ketika dia dan tunangnya, Reg Williams, memutuskan untuk melancong ke New Zealand untuk bercuti. Di sanalah kesnya akan bermula. Jennifer dan Reg telah merancang untuk bertemu di Milford Sound pada 5 Januari. Tetapi dia tidak pernah sampai dan Reg mula bimbang tentang keselamatannya. Dia tahu bahawa Jennifer telah menumpang kenderaan di sekitar pantai barat New Zealand dalam perjalanan ke tempat pertemuan mereka dan dia risau sesuatu telah berlaku kepadanya. Dia membuat laporan orang hilang dan satu siasatan telah dilancarkan. Saksi-saksi tampil ke hadapan untuk melaporkan bahawa mereka telah melihat Jennifer pada malam tahun baru 1969 bersama seorang lelaki yang memandu sebuah kereta Vauxhall hijau model lama. Mereka telah dilihat di kawasan Fox Glacier dan satu usaha pencarian telah dianjurkan. Pencari menghadapi kesukaran untuk meredah kawasan itu kerana ia sangat terpencil dan dipenuhi semak tebal serta paya yang sukar untuk dilalui. Seorang saksi kedua memberitahu polis bahawa dia telah melihat seorang lelaki yang sepadan dengan gambaran lelaki yang bersama Jennifer pada hari yang sama dan dia juga menggambarkan kenderaan yang sama, menyatakan bahawa ia sebenarnya berwarna hijau dan biru dua tona serta dia telah melihat lelaki itu di sebuah hentian rehat berhampiran jambatan Sungai Hast. Pada 3 Januari, sebuah keluarga yang sedang melalui kawasan yang sama berhenti berhampiran jambatan itu untuk membenarkan anak perempuan mereka yang masih kecil ke tandas. Apabila dia kembali ke kereta,
Dia memberitahu ibu bapanya bahawa dia telah melihat seorang lelaki tanpa pakaian sedang tidur di bawah jambatan. Tetapi mereka menganggap itu hanyalah imajinasi anak mereka yang terlalu aktif dan tidak memikirkannya lagi. Sebuah keluarga lain melaporkan bahawa mereka telah berhenti di kawasan rehat berhampiran jambatan itu apabila mereka terserempak dengan seorang lelaki yang menghadapi masalah kereta. Dia memandu Vauxhall yang berwarna sama, tetapi mereka tidak nampak Jennifer pada masa itu. Selepas laporan penampakan itu, polis menjalankan pencarian di jambatan itu dan hampir serta-merta menemui mayat Jennifer. Mereka membuat spekulasi bahawa Jennifer telah berjalan di bawah jambatan untuk membuang air apabila dia diserang hendap oleh seorang penyerang yang telah mengakhiri hidupnya. Beg galas dan kamerinya hilang dan telah dipastikan bahawa dia kehilangan nyawa akibat dicekik. Lelaki dalam kereta Vauxhall itu dinamakan sebagai satu-satunya suspek dalam kes Jennifer dan seorang mekanik tempatan melaporkan bahawa lelaki yang sama telah membawa keretanya ke bengkel untuk beberapa pembaikan kecil. Di dalam kereta itu, dia perasan ada beberapa peralatan berkemah dan dia menyatakan bahawa lelaki itu kelihatan sangat biasa dan langsung tidak kelihatan cemas. Tetapi dia juga memberitahu bahawa lelaki itu tergesa-gesa untuk kembali ke jalan raya. Lelaki itu akhirnya berjaya dikesan dan selama 6 jam dia disoal siasat mengenai kes Jennifer. Dia kemudiannya dikenali sebagai seorang pemandu lori bernama Gordon Bray. Dia memberitahu penyiasat bahawa dia tiada kaitan dengan kes Jennifer dan tiada bukti penglibatannya ditemui apabila kenderaannya diperiksa. Oleh kerana dia tidak dapat dikaitkan dengan jenayah itu, polis tiada pilihan selain melepaskannya. Dan Bray tetap menegaskan bahawa dia tidak bersalah sehingga kematiannya pada tahun 2003. Tetapi berlaku satu kejutan pada tahun 2019, sebuah artikel yang diterbitkan mendakwa bahawa seorang lakan kepada lelaki bernama Ian Malloy telah mengaku membunuh Jennifer tetapi dia sudah meninggal dunia. Dan masih tidak diketahui sama ada dia benar-benar terlibat, menjadikan kes Jennifer satu misteri yang belum terungkai. Nombor 5. Keluarga Ashley Turner yang berumur 20 tahun, anggota Tentera Udara Amerika Syarikat berpangkat Airman First Class, diberitahu bahawa dia telah kehilangan nyawa akibat diserang di asramanya. Mereka terkejut kerana Ashley dikenali sebagai seorang yang sangat kuat dan mereka tahu dia boleh mempertahankan diri dalam kebanyakan situasi. Ashley ditempatkan di Stesen Udara Tentera Laut Amerika Syarikat di Keflavik, Iceland pada Ogos 2005. Dan pada 15 hari bulan-bulan itu, Ashley ditemui tidak sedarkan diri di sebuah bilik umum di bangunan asramanya. Jelas bahawa Ashley telah diserang dengan senjata tajam dan dia dikejarkan ke Hospital Tentera Laut. Di sana, doktor melakukan segala yang mereka mampu untuk menyelamatkan Ashley, tetapi usaha mereka sia-sia dan dia meninggal dunia pada jam 10.56 malam. Ibu bapanya yang tinggal di Frederick, Maryland, malangnya mendapat tahu tentang serangan ke atas anak mereka melalui sebuah artikel yang diterbitkan dalam talian oleh Akhbar Iceland. Mereka menghubungi pihak tentera, tetapi hanya diberikan maklumat yang sangat sedikit. Mereka langsung tidak tahu sama ada suspek telah dinamakan, jika senjata digunakan dalam serangan itu, atau sama ada Ashley berjaya melawan penyerangnya. Apabila mereka cuba mendapatkan maklumat lanjut tentang apa yang berlaku, mereka tidak diindahkan dan membuatkan mereka rasa seperti menyusahkan penyiasat yang bertanggungjawab ke atas kes Ashley. Tetapi mereka menerima bahawa banyak butiran kes itu tidak boleh didedahkan kerana siasatan masih berjalan. Mereka akhirnya mengetahui bahawa Ashley telah menuduh seorang anggota tentera lain mencuri daripadanya dan dia dijadualkan untuk memberi keterangan menentang lelaki itu di mahkamah. Apa yang menyebabkan mereka sangat marah ialah hakikat bahawa Ashley telah dipaksa untuk tinggal di asrama yang sama dengan tertuduh yang telah memberinya banyak peluang untuk membunuh Ashley supaya dia tidak dapat memberi keterangan menentangnya. Lelaki yang dimaksudkan itu telah ditangkap dan ditahan atas syak wasangka membunuh dan keluarga Ashley akhirnya mengetahui bahawa namanya ialah Calvin Hill dan dia berasal dari Warren, Ohio. Dia telah mencuri kad ATM Ashley dan mengambil $2,700 sebelum dia ditangkap. Bukti yang lebih memberatkan juga ditemui terhadap Hill apabila penyiasat melihat satu bahan pada kasutnya dan apabila ia dianalisis, didapati ia adalah bahan biologi milik Ashley. Hill telah didakwa dengan kesalahan membunuh.
Tetapi perbicaraan itu hanya menambah kemarahan ibu bapa Ashley kerana mereka merasakan bahawa juri yang terdiri daripada 14 anggota tentera tidak mengambil masa yang cukup untuk mempertimbangkan semua bukti sebelum membebaskannya daripada tuduhan. Ayahnya memberitahu media bahawa juri mungkin hanya mahu mengelak kesesakan lalu lintas waktu puncak dan terburu-buru membuat keputusan tidak bersalah. Tetapi, dia mengaku bersalah atas tuduhan lain yang termasuk mencuri, wen ambilan secara salah, membuat kenyataan palsu dan tidak hadir tanpa kebenaran. Dia didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman hanya 19 hari kerja berat bersama dengan denda dan teguran rasmi. Nombor 4. Lebih daripada 1 abad telah berlalu sejak James Buckley, yang dikenali oleh rakan-rakannya sebagai Jim, kehilangan nyawanya di stesen Wanangata, sebuah stesen ternakan lembu yang terletak di lembah terpencil di Victorian Alps, Australia. Dan penyerangnya tidak pernah dibawa ke muka pengadilan. James mula berdepan dengan undang-undang sejak dia masih bersekolah. Pada satu ketika, dia terlibat dalam satu pergaduhan. Dan pada satu lagi kejadian, polis terlibat apabila dia dituduh melakukan satu kes kecil pembakaran. Dia meninggalkan rumah keluarganya pada tahun 1866 apabila dia memutuskan untuk bekerja di kawasan Lombok Emas. Dia mengembara di sekitar kawasan Mansfield selama kira-kira sedekat berikutnya. Tetapi menjelang tahun 1897, dia telah meninggalkan kawasan Lombok Emas dan mula melakukan kerja-kerja sambilan seperti membelah kayu pos dan mencukur bulu biri-biri. Menjelang tahun 1907, dia telah menyewa sebidang tanah dan mula berniaga lembu untuk mencari rezeki. Dia dikenali sebagai seorang yang mahir hidup di alam liar dan tahu cara menyara diri daripada hasil bumi. Pada tahun 1910, hidupnya berubah apabila dia berkahwin dengan Lizzie Kentiani yang telah tinggal bersama jiran-jirannya. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki. Tetapi hanya 4 tahun selepas perkahwinan mereka, Lizzie dijangkiti tuberkulosis dan dia meninggal dunia. Pada tahun 1912, dia telah pergi ke lembah Wanangata untuk berdagang lembu. Tetapi disebabkan oleh pelbagai kemahirannya, dia telah dilantik sebagai pengurus ladang itu 3 tahun kemudian. Hidupnya sunyi, tetapi dia telah berkawan dengan seorang lelaki bernama Harry Smith yang tinggal di Eagleville. Akhirnya, dia melantik John Bamford yang berumur 61 tahun dari Black Snake sebagai pekerja am pada tahun 1917. Walaupun hakikatnya, Bamford mempunyai perangai buruk dan pernah dituduh menamatkan nyawa isterinya. Kedua-dua lelaki itu dilihat bersama di Talbotville pada Disember tahun tersebut ketika mereka pergi mengundi dalam referendum bala bantuan tentera. Mereka bertolak pada 21 hari bulan menuju semula ke ladang ternakan lembu dan keesokan harinya, Harry Smith tiba di sana pada pukul 6 petang untuk menghantar surat. Dia berasa pelik apabila ternampak perkataan "balik malam ini" yang ditulis dengan kapur di pintu dapur bangunan itu dan dia terkejut apabila tidak dapat menemui kedua-dua lelaki tersebut selama 2 hari ketika dia berada di situ. Dia bertolak ke Eagleville pada 24 hari bulan dan kembali pada 14 Februari hanya untuk mendapati timbunan surat yang belum dibuka masih terletak di atas meja dapur. Dia menghubungi pemilik ladang itu yang tiba 10 hari kemudian dan selepas pencarian, mereka menemui Jimmy telah meninggal dunia di dalam kubur cetek berhampiran anak sungai berdekatan. Polis telah dipanggil dan didapati kuda serta pelana Bamford hilang. Tetapi kudanya ditemui berkeliaran di Holt High Plains tidak lama selepas itu. Siasatan lanjut mendedahkan bahawa Jim telah diserang dengan senjata api besar dan terdapat spekulasi bahawa kedua-dua lelaki itu telah bertengkar yang menyebabkan Bamford hilang sabar. Dipercayai bahawa dia kemudian mengambil senjata apinya dan menamatkan nyawa Jim sebelum menanam mayatnya berhampiran anak sungai itu. Bamford kemudian ditemui meninggal dunia dan tidak pernah dapat dipastikan sama ada dia benar-benar telah menamatkan nyawa Jim dan kesnya kekal tidak terungkai selama lebih daripada 1 abad. Nombor 3. Keluarga dua beradik, Roland Deloach berumur 42 tahun dan Joseph Smith berumur 27 tahun sangat terdesak mencari jawapan dalam kes mereka yang sehingga kini masih belum dapat diselesaikan. Penyiasat juga berasa kecewa dengan kes ini kerana penyerang mereka masih belum dikenal pasti dan masih bebas. Pada Oktober 2016, dua beradik itu tinggal di rumah keluarga mereka di Hayes Drive, Sanford, Florida. Roland bekerja di sebuah kilang tempatan, manakala Joseph bercita-cita untuk menjadi seorang artis rap.
Mereka memutuskan untuk terus tinggal di rumah keluarga supaya dapat menjaga ibu mereka yang sudah tua selepas bapa mereka meninggal dunia akibat kanser. Di dalam rumah inilah, kedua-dua beradik itu kehilangan nyawa mereka dalam satu serangan yang disifatkan sebagai serangan pengecut. Pada 31 Oktober 2016, Roland baru sahaja selesai shiftnya di kilang dan tidak sabar untuk menikmati malam yang santai di rumah bersama keluarganya. Dia berada di dalam biliknya apabila tiba-tiba terdengar bunyi dentuman kuat dari bahagian lain rumah dan dia segera berlari keluar untuk memeriksa ibunya, bimbang sesuatu telah berlaku kepada wanita itu. Tetapi, sebelum dia sempat melangkah keluar dari bilik, seorang lelaki bertopeng telah menghadangnya dan mengakhiri nyawanya dengan menggunakan senjata api. Jiran-jiran memberitahu polis bahawa mereka terdengar 4 atau 5 bunyi dentuman kuat pada petang itu, tetapi tidak mengetahui bahawa satu serangan sedang berlaku. Polis telah dihubungi dan mereka tiba di rumah itu sekitar pukul 9 malam. Di dalam rumah itu, mereka mendapati bahawa kedua-dua, Joseph dan Roland, telah diserang dan Joseph sudah tidak bernyawa lagi. Roland telah dikejarkan ke hospital, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan. Ibu mereka, Barbara, juga telah melalui satu pengalaman yang sangat traumatik. Penyerang itu telah memaksa Barbara melutut di ruang tamu rumah, tetapi dia memutuskan untuk tidak membunuhnya atas sebab yang tidak diketahui. Telah diperhatikan bahawa lelaki itu memakai topeng pada malam Halloween, tetapi penyiasat tidak percaya jenayah itu berkaitan dengan tarikh tersebut. Penyiasat mengumumkan bahawa mereka percaya Joseph adalah sasaran sebenar serangan itu dan Roland hanya diserang kerana dia keluar dari biliknya selepas mendengar bunyi tembakan. Tidak lama kemudian, suspek pertama telah dinamakan. Polis mengumumkan bahawa mereka sedang mencari seorang penjenayah yang telah disabitkan kesalahan bernama Dante James dan teman wanitanya Shabeta Seals. Pasangan itu telah ditangkap atas tuduhan senjata sehari selepas serangan itu, tetapi mereka telah dibebaskan dengan ikat jamin. Sebaik sahaja dia pulang ke rumah, James memotong alat pemantau buku lalinya dan melarikan diri ke Georgia di mana dia kemudiannya ditangkap. Dia dan Seals enggan bekerjasama dengan polis, tetapi akhirnya ditentukan bahawa mereka mungkin tidak melakukan serangan itu. Polis masih merasakan bahawa mereka tahu sesuatu tentang jenayah itu, namun pasangan tersebut enggan mendedahkan sebarang maklumat. Dan kemudian, terbongkar bahawa James mempunyai teman wanita kedua dan dia telah dijejaki untuk disoal siasat. Dia juga enggan bekerjasama dan dipercayai bahawa dia tahu siapa yang melakukan serangan itu serta apa motif pelaku, tetapi dia tidak pernah mendedahkan sebarang maklumat ini kepada polis. Keluarga adik-beradik itu percaya serangan tersebut telah dirancang lebih awal oleh seseorang yang mengetahui jadual mereka. Tetapi, walaupun ganjaran $5,000 ditawarkan untuk maklumat lanjut, kes ini masih belum dapat diselesaikan. Nombor 2. Pada tahun 2008, penyiasat mengalami satu lagi kemunduran dalam kes Sylvia Salinas yang berumur 30 tahun. Selepas kebanyakan bukti yang mereka kumpul semasa siasatan sama ada hilang atau musnah akibat taufan Ike, Sylvia tinggal di Galveston, Texas pada tahun 1989. Dia dan keluarganya dikenali sering menghadiri gereja setiap hari Ahad kerana mereka adalah penganut Katolik yang taat. Dan mereka biasanya akan berdoa rosari sebelum tidur setiap malam. Menjelang akhir tahun 1970, Sylvia telah membeli sebuah kedai runcit yang dinamakan Salinas Food Store. Kedai itu maju kerana ia terletak di kawasan kejiranan tempat dia membesar dan dia menerima banyak sokongan. Dia digambarkan sebagai seorang yang disenangi, mesra dan akan menyambut sesiapa sahaja yang masuk ke kedainya. Ramai orang yang menghadapi masalah kewangan akan menerima kredit kedai supaya mereka boleh membawa makanan kepada keluarga mereka dan dia dikenali dengan gelaran Makcik Sil di kawasan itu. Sudah diketahui bahawa dia mempunyai kebiasaan menyimpan senjata api yang berisi peluru di bawah kaunter di kedainya kerana dia sering bekerja seorang diri pada waktu malam. Rakan-rakannya menambah bahawa dia mempunyai keupayaan semula jadi untuk mengesan bahaya, terutamanya ketika dia berada di kedai. Pagi 31 Oktober 1989 bermula seperti hari-hari biasa yang lain. Dia membuka kedainya dan pada satu ketika, ibu bapanya tiba untuk membantunya dengan beberapa kerja. Mereka pulang sekitar waktu makan tengah hari dan berjalan 2 blok kembali ke rumah mereka
tanpa menyedari bahawa mereka tidak akan melihat Sylvia hidup lagi. Pada pukul 1.22 petang, sebuah syarikat keselamatan bertindak balas terhadap panggilan mengenai rompakan yang sedang berlaku di kedai itu dan polis menerima makluman yang sama 2 minit kemudian. Polis tiba dahulu hanya 4 minit kemudian, tetapi pada masa itu semuanya sudah terlambat. Sebaik sahaja memasuki kedai, mereka mendapati Sylvia telah meninggal dunia di belakang kaunter. Dia telah diserang dengan senjata tajam yang besar yang ditemui di atas kaunter di sebelahnya. Dia tidak sempat mencapai senjata apinya yang menunjukkan kepada polis bahawa penyerangnya telah mengejutkannya. Mesin daftar tunai telah dipecahkan dan semua wang telah dicuri. Perompak itu juga memutuskan untuk mencuri baki shilling dan kupon makanan yang ada. Apabila perompak itu memaksa laci mesin daftar tunai dibuka, satu penggera senyap telah memaklumkan syarikat keselamatan dan didapati bahawa nyawa Sylvia telah berakhir pada pukul 1.20 tengah hari. Tiada siapa yang melihat serangan itu berlaku, tetapi terdapat spekulasi bahawa penyerang itu mengenali Sylvia kerana dia tidak mengalami sebarang kecederaan mempertahankan diri. Penyiasat mengumumkan bahawa mereka sedang mencari seorang lelaki yang dilihat menggunakan telefon awam sejurus sebelum serangan itu. Mereka percaya lelaki itu mungkin telah melihat pelaku masuk ke kedai, tetapi dia tidak pernah dikenal pasti. Saksi-saksi menyatakan bahawa mereka telah melihat seorang lagi lelaki berambut perang keperangan berlari di kaki lima sejurus selepas serangan itu, tetapi identitinya juga masih tidak diketahui. Oleh kerana kebanyakan bukti dalam kes Sylvia telah dimusnahkan, tiada suspek pernah dinamakan dan identiti penyerangnya masih tidak diketahui. Nombor 1. Pada tahun 1985, seorang lelaki berumur 29 tahun bernama Pierre-Emile Lalachalier telah mula berpacaran dengan Madeleine Smith yang 10 tahun lebih muda daripadanya di Glasgow, Scotland. Mereka telah bertukar lebih daripada 250 surat cinta sebelum akhirnya memutuskan untuk berkahwin dan menurut semua orang, mereka benar-benar saling mencintai. Pierre sedang menjalani latihan untuk menjadi seorang pengusaha tapak semayan yang bermaksud dia bekerja dalam pembiakan tumbuhan dan penjagaan tanaman dan dia kelihatan mempunyai masa depan yang cerah di hadapannya. Tetapi rancangan Pierre menjadi kacau apabila dia mengetahui bahawa ibu bapa Madeleine menentang perkahwinan mereka dan mereka telah menemui seorang lelaki kelas atasan untuk mengahwinkan Madeleine. Pierre memutuskan untuk cuba campur tangan dengan menggunakan surat cinta itu terhadap Madeleine. Dia menggunakan surat-surat itu untuk memeras ugut Madeleine, mengugut untuk mendedahkan hubungan sulit mereka kepada tunangnya iaitu William Harper Manach. Dia sanggup mengikori Madeleine ke mana sahaja setiap kali dia dan Manach meluangkan masa bersama, malah ketika dia bersama keluarganya. Dan tidak lama kemudian, Madeleine tidak lagi mampu menolaknya dan mereka memulakan hubungan sulit mereka sekali lagi. Apabila dia tidak dapat menyeludupnya masuk ke rumah keluarganya, Madeleine akan menyuruhnya menunggu di luar ruang bawah tanah mereka, di mana dia akan memberinya cawan-cawan coklat panas. Dan perkara ini berterusan sehingga tahun 1857 apabila kesihatan Pierre tiba-tiba mula merosot. Dia mula mengalami sakit yang tajam di bahagian sisinya dan mengalami loya yang teruk. Gejala itu akan reda untuk seketika, tetapi akan kembali beberapa minggu kemudian, namun dia tidak pernah dapat mengetahui apa yang menyebabkan penyakitnya. Pada bulan Mac tahun itu, dia jatuh sakit buat kali terakhir sebelum ditemui meninggal dunia di bilik tidurnya. Rakan-rakannya menuntut agar bedah siasat dijalankan kerana mereka mula curiga dengan kesihatannya yang merosot secara tiba-tiba dan mayatnya telah digali semula. Didapati, dia telah menelan kira-kira 82 grain arsenik dan apabila surat-surat Madeleine kepada Pierre ditemui, dia serta-merta dinamakan sebagai suspek utama. Apabila polis pergi ke rumah keluarganya untuk menangkapnya, mereka mendapati dia sudah pun meninggalkan Glasgow menuju ke Royal dengan kapal wang. Dia telah dijejaki oleh abangnya dan Minaj dan dia dibawa ke Edinburgh untuk dibicarakan selepas penangkapannya. Dia digambarkan sebagai seorang wanita sadis yang telah meracuni Pierre secara sistematik untuk menyingkirkannya supaya skandal hubungan sulit mereka kekal rahsia. Telah dibuktikan bahawa dia memang telah membeli arsenik, tetapi dia mendakwa dia menggunakannya dalam bentuk cair untuk mencuci muka, lengan dan lehernya yang merupakan amalan biasa pada masa itu. Pihak pendakwaan tidak dapat membuktikan bahawa Pierre dan Madeleine pernah berjumpa sebelum dia jatuh sakit dan dia didapati tidak bersalah. Secara umumnya diterima bahawa Pierre memang kehilangan nyawanya akibat diracun dan Madeleine adalah satu-satunya orang yang mempunyai motif untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi setelah dibebaskan, dia berpindah ke New York di mana dia tinggal sehingga usia 93 tahun, meninggalkan kes Pierre sebagai satu misteri yang mungkin tidak akan pernah terungkai. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda suka video ini,
pastikan anda tekan butang suka. Juga, jangan lupa untuk melanggan dan klik loceng pemberitahuan itu untuk sentiasa mengikuti semua muat naik kami yang akan datang. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan jumpa anda semua dalam video seterusnya.